شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم حازر النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan aman. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat dan masih boleh beramal. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu, semoga kamu bertakwa. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan ayat dalam Al-Quran, memulakan perkataan Ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan kasih sayang daripada Allah. Jadi orang-orang yang beriman bila dipanggil dengan kasih sayang oleh Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, mereka akan seronok, mereka akan gembira, kerana itu panggilan kasih sayang daripada Allah. Dan apa yang mereka buat, tuan-tuan dan puan-puan, daripada bulan Rejab hati mereka resah, daripada bulan Rejab hati mereka rindu bila nak bulan puasa ni, bila nak masuk Ramadan ni, aku nak ngaji Quran, nak khatam dalam bulan Ramadan. Aku dah rindu kat sekolah terawih, aku dah rindu nak berpuasa, aku dah rindu dah nak bersahur, dah rindu nak terawih. Tuan-tuan, bila masuk bulan Syaban, Allahu Akbar, kerinduan mereka lebih meronta-ronta, kerinduan mereka lebih melonjak, dan tak tersabar rindu nak bertemu dengan Ramadan, berada dalam pelukan kasih sayang Allah dalam bulan Ramadan. Dan apa berlaku, tuan-tuan? Mereka dah buat puasa, mereka dah perbanyakkan solat sunat, mereka dah bangun qiyamul lail, sebab nak buat persiapan bertemu dengan Allah, berkasih sayang dengan Allah dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Itu orang beriman. Tapi kalau orang tak beriman kepada Allah Ta'ala, dipanggil kepada Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, dia stres. Minggu depan nak puasa, dia dah stres. Minggu ni dah, ya Allah, Mama, roti telur tu, teh tarik tu, Haji yang berpuasa semua tu, minggu depan puasa, dia libas rokok kau. Apa pasal? Minggu depan puasa, besok nak puasa, hari ni dia tak tahu. Dia dah mengular dari macam dah, pergi makan, pergi minum, tak berhenti, sebab resah, gelisah puasa. Orang yang tak beriman ni macam orang yang ada saka harimau berantai yang dibacakan ru'yah dalam badan dia. Besok puasa. Tapi orang beriman lain. Allah Akbar. Ingat, Ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan kasih sayang daripada Allah. Macam kita lah, kita panggil bini kita, Yang pinjam 1,000 yang nak hidup hotel insurans. Panggilan kasih sayang, tapi ada makna. Allah Ta'ala lebih beradab, Allah Ta'ala lebih sopan, lebih berakhlak dengan hamba yang disayangi. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan. Allah tingginya akhlak Allah dengan makhluk orang beriman. Wahai orang beriman, telah diwajibkan. Wajib bulan Ramadan, wajib puasa ni. Tak buat berdosa. Tak buat berdosa. Tapi wajib bulan Ramadan different dengan bulan-bulan lain. Special dalam Ramadan ni, wajib dia lain daripada bulan yang lain, iaitu barang sesiapa yang menghidupkan satu fardu dalam bulan Ramadan, Allah bagi pahala 70 fardu.
Barang sesiapa yang menghidupkan satu amalan sunat dalam Ramadan, Allah gandakan kepada pahala fardu. Dapat? Tak dapat? Faham? Tak faham tak pun. Saya bagi faham lagi. Contoh, saya tengok ni muka banyak muka Sogo. Muka Sogo. Kejap-kejap Sogo. Kejap-kejap Sogo. Mana hilang Sogo? Sales tak? Sales. Di Sogo tu ada Bonia. Orang perempuan dia suka handbag. Dia Bonia kat bawah tu Bonia. Tiba-tiba Bonia buat sale. Siapa beli satu handbag, free 7 handbag. Mau untung Sogo tu kena serang. Ataupun tudung Farida. Tiba-tiba tudung Farida Bangi buat sales. Siapa beli satu tudung, free 7 tudung. Allahu Akbar. Daripada Tol Kajang, orang bertidur malam untuk berbaris untuk dapatkan tudung tuan. Itu kan, bila Allah buat sale, siapa buat satu fardu, Allah bagi 70 fardu. Dia buat muka poyo, dia buat tak faham, lembek, lemah orang lain. Tak faham lagi, mari kita buat. Kerana tu tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, jangan ada di kalangan yang dengar ceramah saya ini tinggal solat jemaah. Jangan ada yang tinggal solat zuhur berjemaah. Jangan ada yang tinggal solat asar berjemaah. Jangan ada yang tinggal solat maghrib berjemaah. Terutama isyak. Jangan tinggal solat isyak berjemaah. Barang sesiapa yang mendirikan solat isyak berjemaah dalam bulan Ramadan, Allah bagi pahala 70 isyak berjemaah luar Ramadan. Kaya Allah Ta'ala. Siapa yang hidup solat subuh berjemaah dalam bulan Ramadan, Allah bagi pahala 70 subuh berjemaah luar Ramadan. Allah. Itu pun tak ada semangat. Memakan menguap, masa semayang menguap, nak kena tampar ni. Dia menguap 24 jam. Siapa yang hidupkan solat isyak berjemaah, Allah bagi pahala umpama separuh daripada malam melakukan ibadah. Siapa yang solat subuh berjemaah, Allah kata bagaimana sepanjang malam dia mendirikan solat bila solat. Allah. Orang kita tak nampak. Ada seorang bodyguard. Bodyguard ni dia bodyguard kepada seorang billionaire, multi-billionaire, super rich, ultra rich dekat Beijing. Jadi pakar dalam dunia wushu. What happened? Apa berlaku? Tiba-tiba dia masa dia bawa limousine tersebut, dia diserang oleh kumpulan gangster. Gangster tetap limousine, tetap nak bunuh bos dia. Dan dia mempertahankan bos dia. Dia menewaskan kumpulan gangster tu dengan kepandaian kungfu. Tetapi dia menerima 72 jahitan. What happened? Bos dia selamat. Bos dia bayar bonus pada bulan tersebut kepada bodyguard ini sebanyak 50 bulan. Pernah dapat bonus 50 bulan? Pernah? Kerja matrik dapat? Tiba-tiba matrik, kita tahu dah matrik bulan ni lain macam. Matrik tiba-tiba bulan ni dia lain macam. Dia kata disebabkan keuntungan kita banyak. Siapa yang datang dengar ceramah saya hari ni, dia bayar bonus 10 bulan. Oh, kita cium tangan bos, cium dahi bos, bos. Sampai mati kita kerja dengan matrik. Lepas mati hidup balik, kerja balik dengan matrik. Takkan kerja tempat lain sebab bonus. Tapi Allah Ta'ala bagi bonus, kita relax, tak ada bersungguh-sungguh. Sementara ada mungkin Ramadan ni Ramadan yang terakhir. All you have, all your life, untuk grab opportunity to be the best Muslim in the world. Itu kena buat. Tak ada main-main, menguap, lembek, gerak. Yang lembek suami, isteri tak steady. Kau bayanglah isteri kau pagi-pagi bangun Allah, bangun pukul 4:30 bangun, potong bawang, buat rencah, tertongging kat dapur, buat apa? Buat sahur. Lepas tu dia buat solat tahajud.
Lepas tu dia pergi kejut suami kata 5 minit. Kejut anak-anak, turun makan. Isteri melewatkan sahur, makan selama. Besar pahala isteri. Lepas tu pergi solat subuh berjemaah, balik, best. Buka puasa siapa? Isteri masak. Jadi isteri masak untuk buka puasa, isteri dapat pahala suami yang berpuasa, dapat pahala anak-anak yang berpuasa, dapat pahala mak mentua, bapak mentua yang berpuasa, mak sendiri, bapak. Besar pahala isteri dalam bulan Ramadan. Tengok orang perempuan dia lebih kuat daripada orang lelaki dalam bulan Ramadan, pergi pasar raya. Suami pegang anak-anak jalan macam tombak. Duduk sini, jangan berlari-lari, duduk sini. Yang orang perempuan ni, kalau korang tengok orang bagi makan apa? Ikan dekat kolam ikan bagi makan. Dia macam ikan tu. Rebut baju RM7, RM10, diskaun RM50, dia buat rebut, ya Allah. Sampai satu baju tarik tu, ni baju aku. Tuan-tuan, rebutlah orang Ramadan tahun ni kita belum tahu ni, balik-balik raya ni entah hidup ni entah tidak. Semua beria-ria bagi nak sambut raya. Tapi belum tentu lagi. Ada yang balik Ipoh, Tambun, balik ke Kuala Kangsor, ada balik Taiping. Entah dapat balik dah tidak. Apa ramai geng-geng kita mati masa raya, mati masa undui nak balik raya. Yang dia fikir raya, akidah orang Melayu kita ni banyak sosek. Sebab dia punya target raya pun tak tahu macam mana nak jadi kan. Balik, betulkan mindset. Ramadan is Ramadan. The best month in the world is Ramadan. The best month in the year, Ramadan. All out Ramadan. Okay, satu. Wahai orang-orang yang beriman, telah wajib saya terang dah, berpuasa. Apa dia puasa? Puasa kalau kita tengok jawapan standard fiqh, niat. Yang kedua apa dia? Menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Daripada terbit fajar terbenam mentari. Tahan semua boleh tahan berapa jam sangat. Tapi boleh tak kita menundukkan nafsu dalam bulan Ramadan? Tunduk lain, tahan lain. Nafsu makan minum kita tahan berapa jam dia. Tapi bila buka puasa, macam orang tak puasa, nafsu tu berlipat kali ganda. Jangan. Sebagaimana umat terdahulu ni, satu nama apa? Sebab saya nak cerita hari ni lebih pada takwa. Yang pertama tadi apa? Wahai orang-orang beriman. Yang kedua sedikit apa? Wajib. Yang ketiga puasa. Puasa ni ramai ustaz-ustaz dah buat. Kita larat dan tengok. Kita pergi yang keempat. Sebagaimana umat terdahulu. Umat terdahulu berpuasa, dia tak macam sekarang. Umat terdahulu berpuasa, tak ada sahur. Kita ada sahur. Maka bersahurlah walaupun dengan air putih, dengan tamar, kerana ada keberkatan. Berkat ni jangan main-main. Berkat ni sikit, tapi dia kenyang. Kerana tu ada petua orang Arab, dia ambil beberapa biji buah tamar, dia buang biji gendam dalam air, tutup. Pagi besok sahur, minum air itu, makan buah tamar, selesai. Rasulullah SAW, Allahu Akbar, kalau dikaji oleh para ulama, pernah dalam satu Ramadan hanya makan tak lebih daripada 55 biji buah tamar. Tapi mampu beribadah, mampu berjuang, mampu membuka kota Mekah, mampu mempertahankan Islam. Kita bukan buah tamar yang kita makan 55 biji. Kita makan 55 ketul ayam percik, 55 kuih lompat ikan, 55 kuih macam-macam. Itu sekali berbuka. Tapi Rasulullah saat Ramadan, Nabi boleh buat Allahu Akbar, malu. Allahu Akbar. Itu akidah Nabi kata, bukan makanan yang membangunkan aku, bukan makanan yang memberi tenaga, Allah memberi tenaga. Bukan makanan yang mengenyangkan aku, Allah yang mengenyangkan aku. Bukan makanan yang menyebabkan aku sehat, tapi Allah yang menyihatkan. Dapat yang tu settle masalah. Dah. Umat terdahulu, semoga kamu bertakwa. Saya memang susah nak ceramah 1 jam.
Kalau orang bagi panggil tazkirah Ramadan, memang nasib surau tu, nasib masjid tu malam. Nak pula dia berhenti 4, lepas tu tunggu. Baru ni kita ceramah pukul 12 baru sambung. Menangis macam-macam. Nangis pun tapi Ustaz tak lari, orang tak lari, alhamdulillah. Tuan-tuan, bagaimana nak mendapat takwa dalam bulan Ramadan? Bagaimana nak dapat takwa dengan puasa dalam bulan Ramadan? Pertama, Allah Ta'ala jadikan puasa untuk tundukkan nafsu. Yang kedua, tundukkan mata. Tundukkan mata. Nafsu boleh tunduk bila mata kita tunduk. Itu dia teknik. Tuan-tuan, 2 tahun lepas habis rakaman Tanyalah Ustaz, saya keluar studio. Lalu depan studio, wanita hari ini nampak seorang artis yang cantik cerita dikerumuni peminat. Peminat tak gambar balik. Dia adalah Rosita Cik Wan. Cik Ta. Ini namanya, ni pakai ketayang ni kalau percaya. Nampak cerita terangkat ketayang. Allah. Saya Allah jumpa Rosita Cik Wan. Saya ni lelaki beriman. Tengok muka. Muka soleh. Saya nampak perempuan cantik, saya tunduk. Memang bagus saya tunduk. Walaupun dia tak gambar dengan peminat, tapi mata dia tetap memandang ke arah saya. Tapi tahun lepas saya kurus tuan-tuan. Tahun ni saya dah gemuk, kuranglah sikit saham. Tahun lepas kurus saya ikut, saya ingat ikut, saya pakai tu. Dia pandang saya tuan-tuan sampai peminat tegur, Cik Ta, jangan nak tengok sana pila lama-lama. Dia pun pada. Selepas peminat berlalu, Rosita Cik Wan tetap berdiri di situ menunggu kehadiranku. Ayat malam. Ya malam. Saya ni lelaki beriman. Saya masa tu ada hal. Saya kena live di RTM pasal MH dengan Dr. Nuruddin. Dia pemandu, dia juruterbang pada PM. Jadi saya nak cepat. Lalu tuan-tuan, saya lalu tunduk sampai depan Cik Ta. Cik Ta buat macam ni. Terangkatlah kepala, bertentarlah mata. Dia pun senyum buat saya, berdebar jantung. Dia cakap apa? Hai Ustaz, menggeletar lutut. Daripada gelak tawa, ada banyak pengajaran. Pertama tuan-tuan, saya bukan seorang lelaki yang gila seks. Ustaz ni miang, gatal. Tak ada, saya tak ada skandal. Saya seorang Mr. Clean. Tuan-tuan, kenapa saya jantung berdebar, lutut menggeletar? Because that is first time in my life saya jumpa Rosita Cik Wan secara live. And that day, dia memakai baju jubah yang labu dan memakai tudung yang labu. Dalam surau Matrib ini, saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi, wanita-wanita yang cantik tidak akan hilang kecantikannya walaupun menutup aurat dengan sempurna. Malah Allah akan campakkan nur di wajah mereka, sakinah di hati mereka. Pujuklah hati kita untuk menutup aurat dengan sempurna, kerana itu antara perintah Allah yang paling mudah. Saya ulang balik, ya ayyuhallazina amanu, itu adalah panggilan kasih sayang daripada Allah. Demi cinta kita pada Allah, kita perlukan pengorbanan. Pengorbanan dia adalah berpuasa. Tanda cinta kita pada Allah. Tundukkanlah nafsu yang bermaharajalela. Pemain-pemain bola yang hebat tidak akan hilang kehebatannya bermain bola. Ahli sukan yang hebat tidak akan hilang kehebatan bersukan walaupun menutup aurat dengan sempurna. Dengan tundukkan pandangan mata. Saya tahu ni ramai yang bekerja, suami isteri bekerja. Ada isteri tak kerja. Ada satu kisah, si isteri orang Kelantan, suami orang Melaka.
Tiba-tiba kita pagi dah bangun tahajud. Lepas tahajud kita lewatkan sahur. Lepas tu pergi solat subuh berjemaah. Balik baca 3 juz Al-Quran. Lepas tu pergi kerja. Kerja dalam bulan Ramadan ramai datang awal. Bagus, Alhamdulillah. Dekat tempat kerja orang ajak dia mengumpat. Kata, shh, aku tak boleh mengumpat. Aku sayang puasa aku, sesungguhnya aku berpuasa. Tapi kalau kau nak mengumpat juga, telefon 8:30 malam. Tempat kerja tak buka Facebook, WhatsApp, Twitter, semua tak buka. Kerja balik pukul 4. Dalam perjalanan balik, bini telefon, Abang, adakah solat sihat? Abang boleh tak singgah Azhar Ramadan, beli makanan untuk berbuka? Suami kau orang Melaka pantang sebut pasar Ramadan aku sampai. Dia pun pergi pasar Ramadan. Bila pergi pasar Ramadan, nak parking senang ke susah? Susah. Bila nak parking susah, dah marah. Tiba-tiba ada seorang pakcik, dia nak keluar, kita pun bagi signal. Dia nampak kita bagi signal, dia betulkan cermin, kan lipstick, dia baca doa bawa kenderaan. Dia nak reverse 3 kali, mati je. Mati makcik dia jalan. Dia sabar. Kita pun masuk, makcik tu pun marah, dah membangkitkan nafsu, marah dan mengurangkan pahala puasa. Jadi masuk parking, pak, jalan. Orang lelaki kalau pergi pasar Ramadan, air soya 1 jam. Sebab bini aku hitam, elok minum air soya. Dia ada putih. Tengok air tebu. Air tebu 1 jam. Dia air tebu 1 jam. Jalan tengok kuih. Ada lompat tiket. Beli satu, lompat tiket. Sebab bini aku Kelantan. Jalan lagi. Tengok, ada buah Melaka. Aku orang Melaka kena makan buah Melaka. Jalan lagi. Beritanya ikan bakar. Ikan bakar seekor apa? Ikan gemuk. Seekor RM15. Korang sebelah orang ke? Hebat dia sos lain lah. Pergi jalan dengan kau. Dah bergaduh lah. Jalan lagi. Saya tengok ni muka orang hari ni pergi bazar Ramadan. Dan memang satu kewajipan beli roti john. Tengok muka budak macam roti john. Beli roti john. Jangan ni. Balik-balik bentar atas meja penuh makanan. Bini tegur, lagu mana nak habis ni, banyak sungguh. Tak apa, aku orang Melaka. Aku kalau makan habis semua benda ni ketak. Suami belakang. Tiba-tiba orang kat sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia capai jak tadi. Jak air tebu dia lanjut. Sampai 3 kali teguk dia hentaknya. Celaka punya orang meniaga air tebu. Awau haram jadah. Aku doakan orang meniaga air tebu ni balik raya bas ekspres langgar dia jatuh dalam kau. Kereta terbalik terbakar. Lepas tu dia terpelanting, harimau makan kepala dia. Biasalah orang Melaka. Ustaz tak payah kutuk orang Melaka. Saya duduk Melaka lama pun. Sekolah Melaka, sekolah tentera, semua saya biasa dengan orang Melaka. Lepas kahwin, saya bawa lah isteri saya dengan dukung anak pergi rumah guru silat saya kat Melaka. Turun kereta jalan, baru beri salam. Guru silat saya keluar, celaka punya pihak, haram jadah. Aku ingat kau dah mampus. Celaka kau hidup lagi. Bini saya tengah dukung baby. Mama, pakcik tu marah. Jom lari. Saya kata kat isteri saya kata tak, itu bukan marah. Itu kalau kita tengok dalam kamus Dewan Bahasa Melaka, celaka kau haram jadah. Aku ingat kau dah mampus anak haram tu. Kalau tengok dalam kamus Dewan Bahasa Melaka adalah good morning. Oh, bini saya, bang, good morning pun dah ganas. Kalau good night macam mana, bang? Good night lagi ganas tau. Orang Melaka kalau dia marah, dia tak sebut hawau. Anak dia tahu. Kalau dia betul-betul marah, dia sebut bangsat. Dia pasal orang Melaka, kalau dia sebut bangsat, dia baik kau lagi. Kalau tidak kau mati. Itu betul Melaka ni style. Darah jahat jebat ada dan darah dong. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, bila tak habis makanan, membazir. Abe duk marah-marah lepas buka puasa, hilang pahala puasa. Abe orang Melaka makan buah Melaka. Suami pun ambil buah Melaka makan.
Makan-makan melantun. Nah. Ni buah Melaka ke bola tenis? Dia hempas buah Melaka. Suami isteri kata baik buah makan ni. Isteri pun ambil makan ni. Makan buah Melaka, tercekik isteri. Mati terus bini hari tu. Habis dan daripada gerak ketawa ni ada banyak pengajaran. Satu, membazir sahabat setan. Yang pertama, tuan-tuan, kena tundukkan pandangan mata supaya nafsu tidak bergelora. Pergi bazar Ramadan, tolong tunduk cepat-cepat, jangan balik cepat. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, membazir sahabat setan. Yang ketiga, lepas tak habis makanan kita buang apa semua kan, boleh tak kita sedekah kat masjid? Boleh sebenarnya. Dan saya nak pesan satu lagi. Bagaimana kita nak ubah bazar Ramadan ini jadi bazar ibadah? Pesta juadah ini jadi pesta ibadah. Pertama sekali, kalau kita pergi bazar Ramadan, jangan lupa sampaikan salam. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, ni berapa ni kak? Tahu tanya. Oh, terima kasih. Kak, semalam saya dah beli nasi ayam kat kak. Sedap kak. Bagi 3. Oh, bila kita puji makanan, kita dapat pahala. Dapat 3. Harga berapa? RM15. Kita bayar RM20. Kak, ni RM5. Keep the change. Saya niat sedekah akak. Akak tu pun tanda tangan, ya Allah, murah rezeki adik. Kau ingat orang menjaga bazar Ramadan? Orang kaya susah. Nak cari makan, nak sara anak, nak beli baju raya anak. Barang-barang hari ni kat pasar burung mahal. Untung tak berapa sen sangat. Penat tuan-tuan di bazar Ramadan. Anggaplah sedekah lillahi ta'ala, bagi yang sedang. Orang yang menjaga bazar Ramadan pula, kalau kau tak pandai masak, kau jangan menjaga makanan kunyit. Kau menjaga batu-bata ke, pasir ke, mercun, tapi kau jangan menjaga makanan. Hukum dia haram. Kau tak pandai masak, kau masak jahanam. Suami kau pun kurus hari-hari makan Maggi. Dia pergi menjaga masakan. Itu yang menjadi haram. Kita sumpah serana. Tapi bagaimana nak jadikan ibadah? Anggap sedekah begini. Bila dia buat karipap luar Ramadan, sedap. Dalam bulan Ramadan, ekstra sedap. Dia selalu buat nasi ayam dalam bulan Ramadan. Luar Ramadan sedap. Dalam bulan Ramadan, dia buat ekstra sedap. Dia anggap sedekah. Bila orang makan nasi ayam dia, ya Allah, sedap nasi ayam ni. Walaupun dia dapat duit, dalam masa yang sama dia anggap itu sedekah. Orang berbuka puasa dengan orang sedekah pada orang berbuka puasa, menjamu orang berbuka puasa, dia dapat pahala. Orang itu berpuasa. Kan besar pahala orang menjaga bazar Ramadan. Siapkan tempat untuk orang solat. Dan jangan lupa juga bacakan dendang ayat-ayat Al-Quran di bazar Ramadan. Jangan lupa juga macam apa yang dibuat oleh Majlis Pembandaran Kuala Terengganu. Jumpa perempuan-perempuan seksi masuk ke bazar Ramadan, pakaikan kain batik. Kau pernah tak tengok orang pergi bazar Ramadan lelaki seksi? Pernah? Kau pernah tak tengok lelaki masuk bazar Ramadan seksi? Pakai seluar ketat, telur sengit sebelah, bonjol dia. Tak ada tuan-tuan. Tak ada kunyit, tak ada. Semua perempuan pakai baju ketat. Tak ada. Semua perempuan. Lelaki tak ada. Kalau lelaki buat macam tu, kita muntah. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, cukup. Bagaimana nak dapat takwa? Yang pertama, nafsu. Kedua, mata. Yang ketiga, menghidupkan amalan sunnah dan sunnah secara istiqamah tanpa meninggalkan yang wajib. Apa dia amalan sunnah dan sunnah? Yang pertama, tengok rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama, kita kena beribadah hari ni tuan-tuan. Esok lusa entah ada entah tidak tahu. Jadi macam mana nak ibadah? Macam mana nak kenal? Menghidupkan amalan sunnah dan sunnah secara istiqamah tanpa meninggalkan yang wajib. Maka kita balik pada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, wajib mengucap 2 kalimah syahadah.
Sunat dan sunnahnya zikir Allah. Subhanallah. Tergajar Quran. Satu ketika tu pernah sekali dia tergajar Quran, dia pijak Quran. Oh, tengah mengajar ngaji ni boleh menyebabkan darah tinggi. Saya bangun, dia bertumbuk dengan saya. Biasa saya jaga budak jahat ni dengan Allah. Tentu tengok kisah Rasul 2 tahun lepas. Ada gembara 2 dai. Seorang Cikgu Erin, seorang Ustaz Jalan. Mereka ni, Ustaz Jalan ni pengedar dadah. Alhamdulillah dia berubah dengan kami, hafal 30 juz Al-Quran. Bagaimana teknik saya jadi budak jahat ni dia jadi baik? Kaedah dia, siapa tak pandai mengaji, baca terjemahan Al-Quran. Daripada surah Al-Furqan turun Asy-Syu'ara sampai An-Nas. Patah balik Al-Fatihah, jumpa Al-Baqarah, jumpa balik Al-Furqan. Ustaz, mana dalil ni? Ini bukan dalil punya. Ni tips. Tips ni kau buat dah ikut suka kau. Tips, faham dah? Tips. Mana boleh beramal kau tanpa dalil. Ya Allah, ini bukan amalan, ini tips kunyit. Tak payahlah minta dalil. Allah, kaedah. Ya Allah, buat. InsyaAllah. Tuan-tuan, ada seorang Profesor Dr. Gary Miller. Dia membakar Bible. Lepas tu dia dicabar orang untuk bakar Al-Quran. Seorang student dia orang Arab bagi dia terjemahan Al-Quran dalam bahasa English. And then dia tak pandai bahasa Arab, dia baca bahasa English lah. Dia kata, saya akan mencari kesalahan Al-Quran dan saya akan membakarnya selepas itu. Tak lama selepas itu, selepas 3 minggu, dia tak jumpa apa-apa kesalahan dalam Quran. Akhirnya dia masuk Islam. Profesor Dr. Gary Miller antara pakar matematik dunia. Tuan-tuan, saya tahu ni yang duduk depan ni dah 30 kali khatam Quran bulan ni. Yang bersandar tu haram. Yang duduk depan ni keluar Allah setiap malam 3 kul cakap dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya tahu semua dah pernah khatam Quran, tetapi bila kali terakhir anda khatam terjemahan Al-Quran, anda baca sesuatu yang anda tak faham, Allah tetap memberi pahala. Tetapi kalau anda pergi ke sekolah, ke universiti, anda buat sesuatu yang anda tidak faham, anda tidak akan dapat markah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya, dia tak pernah longkit dengan pahala. Terus yang kedua, solat. Jangan tinggal solat 5 waktu wajib. Sunnahnya solat dalam bulan Ramadan, solat tarawih. Saya pernah dihantar oleh Jakim ke satu tempat ajaran sesat di Perak. Tengah-tengah ceramah saya cerita tentang kelebihan solat tarawih. Saya cerita ni Rasulullah buat 8 rakaat. Ada kaedah Rasulullah pergi buat 4, balik, lepas tu buat 8, lepas tu balik. Dia tak buat tiap-tiap hari. Sebab Rasulullah takut Allah wajibkan solat tarawih. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya cerita Madinah pernah buat 32, Saidina Umar buat 20, ada di India buat 72 rakaat. Tiba-tiba ada orang tak lantai. Hei Ustaz, kejut saya tengah ceramah orang macam tu. Hei Ustaz, tak hebat lagi. Kami kat sini ada seorang tu, dia solat tarawih sepanjang tahun. Solat tarawih sepanjang tahun. Saya tanya, siapa nama dia? Megah tarawih Ustaz. Orang Perak ni memang paling ramai lawyer. Aloi, Pening. Dah, tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jangan tinggal solat tarawih. Jangan ada yang hari ini datang ni dengar ceramah saya, jangan ada di kalangan kita tinggal solat isyak berjemaah, tinggal solat subuh berjemaah, tinggal solat tarawih. Jangan ada di kalangan kita buat macam tu. Tuan-tuan, ni bulan Ramadan, pesta ibadah.
Sementara Ramadan kali ini anggap ini Ramadan yang terakhir. Saudara, yang tinggal solat tarawih. Ustaz, saya ni balik kampung Ustaz. 10 Ramadan terakhir kami balik kampung. Sedangkan Allah beritahu 10 Ramadan terakhir ada Lailatul Qadar. Ustaz, kami balik kampung jalan jam je nak solat tarawih. Boleh. Ada seorang ustaz 3-4 tahun dah di Greenwood. Dia beritahu, siapa hok nak bah ngamba, hok balik Kota Baru, nak bah ngamba, ambil uduk belakang. Satu bas ambil uduk. Dan dia memimpin solat tarawih atas bas. Syarikat bas siap bagi mikrofon kat dia untuk pimpin solat tarawih. Dia pula hafiz Al-Quran, ustaz. Alhamdulillah. Perjalanan dengan trafik jam 17 jam, 16 jam, terasa macam 6 jam. Dia pimpin solat tarawih. Tapi jangan ada di kalangan kita tinggal solat tarawih. Jangan bagi alasan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa berlaku? Dia pimpin satu bas solat tarawih. Mujur driver bas tak solat. Kalau driver bas solat tarawih juga, khusyuk pula. Saya tak tahu apa akan berlaku, tuan-tuan. Alhamdulillah driver bas tak solat. Saya takut juga yang merapuh Kuala Lipis tu berlaku sebab dia orang solat juga. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, boleh ke sembahyang atas bas? Tak boleh. Rasulullah SAW pernah sembahyang atas unta. Sembahyang sunat. Kau sembahyang atas bas, kau jangan berdiri, kunyit. Duduk. Jangan berdiri. Berdiri corner terguliklah kau. Aduh, hidup kau. Ni, yang mana balik Kelantan. Ni, balik Alostak. Yang balik Penang. Jangan duk kalut nak bagi alasan. Bila kita suami bawa kereta, hang duk tepi, hang solat. Hang sebagai isteri jangan tinggal solat. Suami bawa kereta, hang solat. Ustaz, solat dalam kereta ni dia kena pakai telekung ke? Kalau hang dah tutup aurat, cukup, tak ada masalah, ada rosah. Hang dah tutup aurat, cukup, boleh solat. Ustaz, kalau saya nak pakai tudung, telekung boleh tak? Ya, hang pakai telekung warna putih melepak. Bila orang duk potong kita hang kat lain kecemasan, hang terbalik kereta. Tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati. Saya tahu ni ada muka coklat chip, muka kuih samprit, kuih bahulu, London Almond. Tengoklah katalog nanti model dia. That's. Saya tahu ada muka tu. Tak apa, 10 Ramadan terakhir, kalau tak sempat nak pergi masjid untuk solat tarawih, boleh solat kat rumah. Bentang sejadah depan oven. Sambil Allahu Akbar, tengok Allah. Macam mana? Boleh ke Ustaz? Boleh. Pemegang pingat emas solat tarawih 23 rakaat dimenangi oleh Indonesia, di mana mereka 20 rakaat tu dia boleh buat 7 minit kunyit. Takkanlah rakaat kau buat kat rumah sampai 7 minit, 5 minit selesai. Ustaz, sembahyang tarawih boleh duduk? Boleh, tak larat diri duduk. Kalau kau pergi solat berjemaah, tak larat berdiri duduk, tak larat duduk baring. Mau orang pijak. Tuan-tuan dan puan, jangan tinggal solat tarawih. Lepas dengan ceramah saya jangan tinggal solat tarawih. Ada ustaz hentam solat tarawih buat, solat fardu tak buat. Yang kau hentam orang besar, kau sakit jiwa ustaz-ustaz. Tak payah hentam. Kau sindir orang lari dari masjid. Kunyit tu ustaz-ustaz. Saya masuk gereja masa saya dihantar oleh kerajaan untuk mencari Sofia Yusof di London. Masuk gereja. Dah 2-3 kali dah saya pergi gereja. Berbahas, berdebat. Dan gereja nak berdebat bukan sesama Islam dengan yang bukan Islam. So tuan-tuan, father dah tunggu depan pintu church. Welcome to our church. God bless you son. God bless you son. Cantik ni. Ni orang datang masjid, muka imam tu, muka imam macam bulldog.
Dia salam, ada tengok muka kita. Sepak imam macam tu kan. Ubahlah muka. Kau ikut Nabi ke kau ikut siapa? Kadang-kadang orang yang bukan Islam lebih Islami daripada orang Islam. Yang Islam ni tak tahu. Muka ada, muka JK masjid, The Undertaker. Apa ke kunyit betul. Senyumlah. Orang datang masjid, selamat datang, selamat solat tarawih. Inilah masjid kita. Bukan masjid saya, bukan masjid AJK. Ini adalah masjid kita. Jom kita memakmurkan. Biar dia seronok solat tarawih. Lepas dia seronok solat tarawih, dia jatuh cinta dengan kemesraan orang-orang masjid surau. Dia akan datang solat subuh berjemaah. Lepas tu dia datang lama-lama, insya-Allah tak tinggal tuan. Akhlak, dakwah bilhal. Dakwah melalui akhlak. Bagi seorang, more connection to less correction. That's Nabi doing. How to change the world. Banyakkan hubungan untuk memudahkan pembetulan. Tinggal 5 minit lagi. Aduh, macam mana nak ceramah? Terus tuan. Solat, jangan tinggal solat tarawih. Solat tahajud kalau bangun tu dan lain-lain. Yang ketiga, puasa. Puasa di bulan Ramadan. Puasa hati, puasa mata, puasa lidah. Ramai orang berpuasa dapat lapar dan dahak. 4, fitnah. Dan yang keempat, zakat. Zakat, sedekah. Zakat belum musim ni, dah sedekah. Saya ni biker sebenarnya. Saya bawa baru ni 70 orang mak rempit pergi berdakwah sampai ke Yan Kedah. Naik motor, kebetulan saya ada ceramah kat Perak. Saya marah kat Perak. Harga masjid tu 6 juta. Saya ni nak ceramah, sakit perut pula tu. Turun daripada motor sakit perut, pergi ke tandas. Masuk tandas tuan-tuan, selak pintu tandas pun tak ada. Harga masjid 6 juta, selak pintu tandas tak ada. Saya sakit perut. Tadi pegang pintu tandas daripada awal sampai habis tuan-tuan. Langsung tidak merasa kenikmatan. Saya pegang pintu tandas ni. Biasalah, ini biasa ada pengalaman ni. Bila orang lalu di Perak ni pula jadi satu peristiwa. Dia tolak, saya tolak. Dia tolak, saya tolak. Lalat terbuka. Mujur saya dapat tarik kain saya. Lepas tu dia kenal. No, Ustaz. Buat apa? Saya ingat lagi muka Mangku Ayub. Dia tak lupa. Ini JK masjid ni kau dengar. Apalah, kadang-kadang duit simpanan sampai 1.2 juta. Oh, saya masih jadi JK, duit simpanan 1.2 juta. Selak pintu masjid berapa sangat kuning. Selak beli. Ada ni, ada tandam cangkung, ada tanda duduk. Tandam cangkung kalau dia guna gayung dengan baldi, okey, tak ada masalah, senang basuh. Tak ada duduk macam mana? Besen, gayung. Kau nak jigot macam mana? Jigot terkena. Kadang-kadang ni JK tak ada guna otak. Ada yang siapkan paip. Paip tu pendek. Macam mana nak mengajar? Allah, beli paip yang panjang. Jangan paip warna oranye. Warna oranye ni kalau orang dia berjauh, dia bocor tu tuan. Saya pernah buka. Paip tu manja-manja, habis tu baju. Lepas tu saya kuliah maghrib. Tiba-tiba imam kata, malam ni ustaz kita ceramah perdana bak kuyuh. Saya pandang ke imam bulan ni kata, engkau punya paip ku. Paip berapa sen sangat beli paip orang hijau ikan tu. Jangan guna gayung, guna beli. Budak-budak ini kan tahu air mustakmal, tak mustakmal. Dia tengok baldi tu penuh air, dia celup dia jalan. Tak tahu dah. Kita pula ambil pasal muka. Dah. Tujuan cerita ni. Ni ramai nak balik kampung ni.
Kau jangan buat bajet bagus. Boleh kampung. Daripada KL kau dah beli pipe. Memang confirm surau kau memang Melayu. Beli pipe ganti. Siapa yang pernah kerja buat marah, tengok kepala pipe yang tak elok kat masjid kita, tukar. Jangan harap AJK. Itu masjid kita bersama. Tukar. Siapa yang ada duit lebih bayar beli ni. Mak, bil listrik saya bayar mak. Bulan Ramadan besar pahala. Bil air saya bayar mak, besar pahala dalam bulan Ramadan. Paling tidak tabung masjid datang sedekah. Jangan bagi duit baik. Saya panjang sikit boleh. Asyik baik orang gua. Jangan bagi duit raya ketika hari raya. Kadang datang ria, ujub tak khabar. Bagi duit raya dalam bulan Ramadan. Kerana membagi duit raya dalam bulan Ramadan lebih besar pahalanya kalau dibandingkan ketika Syawal. Tuan, ni telefon mak kampung. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak, ada nombor akaun tak? Apa kau jadak kalau nombor akaun kan? Ada juga mak jadi kau ngajar. Mak, bukan apa nak bagi duit rayu lah. Rayu lagi 2 minggu apa kau sibuk nak bagi duit rayu kan? Tak dos dan Nabi kata kalau bagi duit rayu bulan Ramadan bos sahabat. Ustaz Nabi yang mana? Yang sonjung tu kan? Kirim salam. Mak nanti mak WhatsAppkan nombor akaun. Mak WhatsApp nombor akaun, kita pun pergi bank. Bank ni lah kerja mak terit. Bank ni lah banyak sikit. 1,000 ke 2,000 ke bank ni. Lepas tu telefon mak. Mak, abang dah bank ni 2,000 dah mak. Banyak sangat tu. Kau kan nak ramai anak kau dah beli baju raya. Ke ni kau macam mana ni, boleh ke ni? Boleh. Mak, masa kita kecil, mak tak beraya. Mak tak ada baju raya, bapak tak ada baju raya. Mak kita susah. Mak jahit baju raya malam-malam untuk kita beraya. Belum pernah masa kita kecil kita tak ada baju raya. Sekarang time membalas balik. Kau sayang mak, kau sayang ayah, berkorbanlah untuk mak dan ayah. Ini ramai yang beli baju untuk anak 2 pasang, untuk ayah, untuk isteri 2 pasang, untuk suami 2 pasang. Tapi mak di kampung tak ada, dia beli baju raya. Tempat kain tak main pun. Dan mak, anak-anak hari ini ramai yang biadab, beraya sakan. Tapi mak dan ayah di kampung beraya dalam tangisan. Ramai juga yang dapat malak, dapat isteri kurang hajar, biadab, balik raya kampung kita je. Nyamuk mana? Hagas. Bak, bila nak balik KL? Panas sama, panas. Dapat bini hijab je muka dia ada mak kita. Mak belum puas pun peluk cucu. Mak belum puas main dengan cucu. Panas. Kalau kita bank in 2,000, bolehlah mak pasang aircon dalam bilik menantu. Kalau tak cukup lagi, mak pasang aircon dalam tandas bilik menantu. Dia ada bergeletak. Jangan mak kita, korang tak tunggu lagi, korang tak faham perasaan. Menantu-menantu hari ini bukan menantu, anak hantu. Balik raya pakai velfire, makan lemang 5 batang. Rendang ayam kau rembat 2 kilo, rendang daging 5 kilo. Waktu membuta. Itu bukan velfire, bagi duit raya. Duit raya RM50 dekat mak. Itu bukan velfire, itu hellfire. Usah betul lah orang yang belagak, orang kereta cantik-cantik. Dibagi mak tiap-tiap bulan sikit. Mana kau belajar agama pun tak tahu. Ubah perangai. Biar kita tak raya tahun, biar kita tak ada baju raya tahun ni, jadi mak kita senyum. Belum tentu mak kita hidup lagi, tuan-tuan. Saya silap ada di seketika ni, saat ini mak mengembuskan nafas terakhir. Ubah perangai. Nak menunjuk cantik, tunjuk lawa, tunjuk kuat, tunjuk kaya. Mak kau abaikan. Hidup kau sweet. Jangan ubah. Sementara ada ni ubah. Sedekah, banyakkan sedekah. Terutama kepada mak dan ayah. Surau dan masjid. Last sekali, haji. Saya tutup. Haji.
Haji bukan rukun haji dalam bulan Ramadan, tapi Rasulullah SAW sunnahnya umrah. Nabi menghidupkan amalan umrah di dalam bulan Ramadan. Buat umrah. Siapa yang banyak duit pergi buat umrah. Jangan sibuk nak raya bawa emak pergi umrah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, pergi umrah dalam Ramadan best, tuan-tuan. Best. Dah 10 Ramadan terakhir sudah baca doa. Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu. Nangis, tuan-tuan. Bila sudah nangis, 2 juta orang solat dekat Masjidil Haram menangis, tuan-tuan. 2 juta orang menangis. Depan kita menangis, kiri menangis, belakang menangis. Kalau kita tak menangis, kitalah manusia yang paling keras hati. Lelaki yang gagah bukan lelaki yang bermandi dengan darah, tetapi lelaki yang gagah mampu menangis atas sejadah. Bila kali terakhir kita menangis atas sejadah? Dan jangan ubah mangai. Siapa ada duit umrah, suasana ibadah. Yang kedua, i'tikaf. Kalau tak mampu pergi umrah, i'tikaf. Rasulullah SAW mengikat ketatkan perut dia dalam bulan Ramadan untuk i'tikaf di masjid. I'tikaf lah. Kalau dah hidup anda tak pernah i'tikaf, kalau tahun ni adalah tahun terakhir Ramadan bagi anda rugi. Dan nak jumpa Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, dakwah. Saya ringkas sehabis boleh tadi. Selalu ceramah ni 2.5 jam. Saya tak peduli, tuan-tuan. Tapi sebab tuan-tuan makan gaji, saya kena berhenti. Kalau kat surau, kat masjid, saya lenjan. AJK tak panggil pun tak apa. Bisa sampai mesej. Kadang-kadang ceramah kat Seremban, jalan kereta 1.5 jam. Dia bagi cakap 15 minit. Mau kena sempak je imam. Dah. Alhamdulillah. Last, dakwah. Ramadan dakwah. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yaquluna fi dinillahi afwa fasabbih bihamdi wastaghfir innahu kana tawwab. Apabila pertolongan Allah turun, kemenangan akan muncul. Kamu akan lihat manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah. Ucap tasbih, Allah penerima taubat. 6 hijrah. Rasulullah telah berhijrah selama 6 tahun. Patah balik ke Mekah menunaikan umrah dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba Hudaibiyah telah diingkari. Orang Quraisy tidak menepati janji. Apa yang berlaku? Mekah telah ditawan dengan secara aman. Rasulullah SAW telah berdakwah kepada orang Quraisy di Mekah. Bila kita ada 10,000 orang buat umrah, yang lain berada dalam keadaan ketakutan, dan akhirnya ramai memeluk Islam. Bulan Ramadan, bulan dakwah. Macam mana nak kait dengan ini, Ustaz? Macam mana nak buat dakwah? Kejam. Tuan-tuan, buka puasa kat masjid dan surau. Jangan lupa panggil orang-orang yang bukan Islam. Jiran kita buka puasa di surau. Ataupun tanyalah siapa-siapa orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Kenapa kamu masuk Islam? Saya suka. Salah satu sebab saya suka tengok orang Islam dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan orang Islam dia buka puasa sama-sama, ramai-ramai pergi masjid. Dia akan ada perasaan bestnya. Dan ketika itulah kita kena berdakwah. Bawalah siapa yang ada JK masjid, JK surau, buat. Kalau tak, tuan-tuan, tolong. Paling tidak ni kita pergi bazar Ramadan, beli roti john lebih, hantar kat jiran kita yang bukan Islam, biar dia rasa kenikmatan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan dakwah. Saya ulang balik, bagaimana nak dapat takwa dalam bulan Ramadan? Pertama, tunduk nafsu. Yang kedua, tunduk mata. Yang ketiga, menghidupkan amalan sunat dan sunat. Apa dia amalan sunat? Yang pertama sekali, zikir. Yang kedua, fikir. Yang ketiga, selawat. Yang ketiga, keempat, taubat. Yang kelima, Al-Quran. Yang keenam, solat tarawih. Yang ketujuh, sedekah, puasa mata, hati dan nafsu. Yang ke-8 sedekah. Yang ke-9 apa dia? Umrah. Yang kelima
Yang ke 9 umrah ke 10 i'tikaf. Yang ke 11 dakwah. Jalan untuk mendapat takwa. Apa makna takwa? Cinta dan rindu pada Allah. Imam Hasan Al-Basri. Yang baik datang daripada Allah. Nama kesilapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.